So sekarang ni kalau kat atas ni perasan, oh apa ni logo dia macam tak menarik lah, panjang teks macam ni kan, kita boleh tukar lah. Pergi pada header, kita upload logo. Okay, untuk logo ni saya suggest buat dalam bentuk gambar lah macam ni. Better gambar dia panjang gambar dia dalam bentuk landscape panjang macam ni, and then kita boleh customize lah. Macam ni dia medium size, kita boleh kecilkan dia lagi ikut kesesuaian logo you. Kadang-kadang ada logo macam dia lagi sesuai besar, kadang-kadang ada logo dia sesuai lagi kecil lah. Alright, okay, macam ni katalah saya ambil small size, and then tim Jugra ni dia dah cukup bijak untuk pastikan kalau kat mobile dia akan lagi kecil sikit. Dia macam ada slightly adjust lah. So contoh kalau saya ambil medium, mobile ni mungkin dah agak perfect sebenarnya dia punya size, and then desktop ni pun dah okay dah, big enough, clear enough, dan orang boleh nampak dengan jelas lah. Okay, so settle dekat bahagian header ni. Alright, and then next is katalah saya nak tambah macam ni, dia ada announcement kan, free shipping, blah blah blah. Okay, right, so tak apa, kita tiru. Okay, letak je dekat bahagian announcement ni. Alright, kita tadi berapa? RM200 betul tak? Tapi tak adalah worldwide, kita buat free shipping Malaysia saja kan. Okay, free shipping Malaysia on orders above. Okay, right. So keluarlah apa announcement macam tu. Okay, kalau nak letak link, klik ni pergi kat shipping policy ke apa ke, boleh jugalah. Boleh tambah link lah, katalah kat sini pages/shipping policy. Ni terpulang lah, kalau nak letak, tak nak letak pun tak ada masalah. Okay, kalau tambah lagi dia akan jadi macam bentuk slide lah. Contoh let's say saya tambah kat sini hello, nanti dia akan macam announcement tu macam slide ke kiri ke kanan secara auto lah. Nampak dia akan macam tu. Okay, ini tak perlu, kita delete je. So kalau tak letak, dia tak slide lah. Alright, next is kita dah settle lah. Rasanya dah okay dah ni. Kita dah ada menu, lagi pun website baru kan. Nanti kita ada tambah lagi, tambah je lah kemudian. Betul tak? So bawah sikit, kat sini kita boleh tukar-tukar lah. Okay, yang ni by default featured. Okay, tapi nanti nak tukar dekat setting online stock lah. Nanti saya tunjuk sekejap. Okay,